Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kawan-kawan, sahabat, jumpa lagi dengan saya Muhammad Fishing Channel. Hari ni saya tunjuk tutorial ya kawan-kawan. Saya buat umpan keli, game keli. Saya pernah buat konten lah game keli ni. Hari ni saya buat tunjuk lagi. Cara dia lagi kawan-kawan potong ni macam ni kawan-kawan. Nipis-nipis sekali ni saya dah potong dulu dah. Nipis-nipis ni kawan nipis-nipis. Okey kawan-kawan macam ni nipis-nipis. Potong nipis-nipis sampai habis kawan Ini saya tunjuk dulu kawan-kawan. Okey nipis-nipis. Ni kawan-kawan Okey. Ni ada hati ayam ni. Ni sikit lah. Saya bawa sikit je ni. Sekarang ni saya banyak gunakan isi ayam. Isi ayam kawan-kawan lepas tu bila kita dah buat macam ni kawan-kawan, kita ambil gerpu, kita cocok ni kawan. Ni. Dah cocok ni semua macam ni. Ni dah cocok dia. Ni kawan-kawan dia ada lubang-lubang cocok. Lepas tu kita jemur kawan. Jemur dia lama boleh, sekejap boleh, tak ada masalah. Tapi nak kena jemur lah, nak kering air sikit. Air dalam ni ayam ni nak kena kering sikit kawan-kawan lepas tu kita ambil ni balang ni. Okey. Kita masukkan. Ni kita masuk dalam ni. Kita ambil telur ni, telur itik kawan. Tak ada telur ayam pun boleh. Telur itik. Jadi kita ambil yang kuning saja. Ada orang dia ambil semua kali kan, tapi boleh ambil yang semua pun boleh. Tapi saya lebih suka ambil yang kuning saja. Kuning. Okey. Masuklah ni kawan lepas tu kita tutup lah. Kita tutup. Nak kita simpan kat luar pun boleh, ataupun kita letak dalam peti dulu pun boleh. Yang sebaik-baiknya kita letak luar lah, dalam 12 jam ke. Lepas tu baru kita masuk dalam peti ais untuk tempat lain isi sayur tu kawan-kawan Okey kawan, saya tunjuk dekat ringkas kawan mungkin kawan-kawan fighter tu faham tu. Okey, ni bahagian dada ni. Bahagian dada ni memang fresh ni. Okey kawan-kawan Okey kawan saya tunjuklah dia punya yang saya dah dapat tu. Okey kawan Okey kawan-kawan inilah inilah kawan-kawan rezeki yang saya dapat. Saya tunjukkan rezeki yang saya dapat ni. Ni dia kawan-kawan tu dia. Tu naik juara kawan-kawan, naik juara nombor 2. Hampir-hampir nak juara tu. Tapi apa orang potong kona lah kawan-kawan, sehari dia orang potong. Dapat nombor 2. Kau tak dapat 20,000 tu. Ni lagi kawan-kawan ni 1,500. Ni. Tu 1,000. Ni lagi ada 1,000 lagi kawan. 1,000. Kawan-kawan tu 1,000 lagi ni. Tu kawan-kawan ni dia. Kawan-kawan ni dia lagi saya dapat dah. Ni lah umpan ni, umpan hati sama dengan umpan ayam, isi ayam ni saya buat Okey kawan tunjuk. Kawan-kawan ni lah dia hasil rezeki yang saya dapat. Ini dia. Ni dia kawan-kawan tu dia kawan-kawan ni dia rezeki kawan-kawan. Saya tunjuk kawan-kawan bukan saya nak menunjuk tak, tapi ni lah hasil daripada umpan isi ayam ni. Isi ayam sama hati ayam. Ni dia lah kawan-kawan, tu cara buat kawan-kawan ni rezeki saya lah. Okey lah kawan-kawan Okey kawan-kawan. Sajalah kawan-kawan pakai isi ayam lah. Tapi saya lupa satu lagi kawan-kawan lepas dia kawan-kawan dah masukkan semua ni dalam ni, dah campur telur. Tapi kalau nak taruh minyak, tak kisahlah minyak apa, taruhlah suka hatilah. Pilihan kawan-kawan lah. Apa minyak pun nak taruh ke, minyak keli lah, taruhlah. Buat mancing. Alhamdulillah, mudah-mudahan kawan-kawan semua ada rezeki lah. Okey kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.